Padahal tidak kurang pegawai kerajaan yang bertugas untuk memastikan tanah-tanah ini terjaga dan ianya akan memberi hasil kepada kerajaan. Tetapi yang sebaliknya berlaku. Pasti bangkai gajah tak dapat ditutup selama-lamanya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton TV Pertiwi. Kita berjumpa lagi dalam segmen Pertiwi Podcast musim terbaru untuk 2025. Lama kita tak jumpa, so saya doakanlah anda semua dalam keadaan sihat. Sekarang ni kita duk cerita pasal isu-isu panas dalam Pertiwi Podcast ni, dan saya rasa antara topik yang menjadi perbualan hangat antara kalangan masyarakat sekarang ni ialah melibatkan isu pencerobohan tanah. Saya rasa anda pun tahulah pencerobohan tanah ni, atau orang kata isu-isu menceroboh atau membina sesuatu di atas tanah milik orang lain ni mula jadi orang kata kecoh sejak isu kewujudan kuil di Jalan Masjid India itulah. Tapi kita nak bincangkan topik ini secara in general lah. Untuk kita tak naklah orang kata menyasarkan kaum-kaum tertentu. Kita hanya mahu mengadakan perbincangan secara intelektual. Dan saya rasa selain pada isu itu, antara yang menarik perhatian ramai ialah mengenai pencerobohan atau orang kata kewujudan kebun durian di Raup, yang mana ia dikatakan diusahakan di atas tanah kerajaan. Dan sampai ke hari ini kita boleh tengok isu ini masih lagi berterusan, walaupun ramai kata ia telah berlaku selama berdekad. Jadi itu antara topik yang kita nak bincang pada hari inilah. Dan untuk panel jemputan hari ini, kami menjemput Presiden dan Pengasas Malaysia Corruption Watch MCW, Encik Jaiz Abdul Karim. So Tuan, terima kasih banyaklah kerana sudi terima jemputan kami dan hadir ke studio kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada TV Pertiwi kerana agak lama juga saya tak muncul di TV Pertiwi, dan saya dipahamkan podcast ini adalah satu medium baru lah kepada TV Pertiwi. Tahniahlah saya ucapkan. So, Tuan pun memang pernah datang sini lah. Pernah. Pada Tuan saya cakap selamat kembali lah. Ya, terima kasih. So Tuan, saya rasa Tuan pun setujulah isu orang kata pencerobohan tanah ni bukan satu isu baru di Malaysia. Dan saya rasa sejak kebelakangan isu ni dia jadi macam dia meletup balik. Kita boleh tengok reaksi orang ramai di media sosial. Bukan saja netizen, bukan saja orang kata rakyat, tapi juga dalam kalangan pemimpin, ahli-ahli politik, termasuklah NGO-NGO seperti Tuan jugalah. Tuan banyak bersuara di media sosial, antaranya MCW menggesa pihak SPRM supaya menjalankan siasatan. Tapi sebelum saya orang kata masuk dalam isu ini, saya nak tanya jugalah pandangan Tuan sebagai Presiden dan Pengasas MCW. Macam mana Tuan melihat isu pencerobohan tanah di Malaysia? Adakah ia sudah orang kata mencecah ke tahap serius? Itu soalan yang cukup penting lah sebenarnya, kerana masyarakat terutamanya netizen lah sentiasa memantau perkara ini secara mendalam. Ianya viral seviral-viralnya. Dan bagi MCW dan saya secara personal, saya lihat bahawa masalah pencerobohan tanah, terutamanya isu di Durian Musangking di Raup itu adalah satu contoh tentang krisis integriti negara yang amat kritikal dan perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak. Dan ianya bukan setakat pencerobohan oleh pekebun kecil ataupun individu-individu yang susah, yang sengaja buka tanah nak tanam sayur, bukan setakat itu saja. Tetapi kali ini ianya melibatkan satu rangkaian kartel yang cukup besar, dan ada konglomerat besar juga di belakang mereka ini dengan proksi-proksi yang tertentu. Isu pencerobohan tanah ini berlaku di beberapa buah negeri, bukan di Raup Pahang saja. Berlaku di negeri-negeri yang agak besar, contohnya di Kelantan, di Kedah, Johor, Sabah dan Sarawak. Negeri-negeri lain yang tak ada tanah ni, kaedah ataupun cara masalah rasuah integriti, masalah integriti lain pula dia. Tapi di negeri-negeri yang besar yang masih mempunyai tanah yang banyak, inilah isunya yang cukup besar yang perlu diberikan perhatian. Kalau kita melihat keseriusannya itu
dari segi pencerobohan tanah itu mengikut data tahun 2023 sebanyak 30,000 hektar tanah. Kalau negeri Perlis orang kata 81,000 hektar. So hampir separuh daripada negeri Perlis. Keluasan tanah sama ada tanah rizab, tanah milik kerajaan yang telah diceroboh secara haram ini. Dan sudah semestinya kerugiannya melibatkan ratusan juta ringgit. Ratusan juta ringgit itu akan melibatkan kehilangan hasil pendapatan kerajaan sama ada dari segi cukai, hasil semula jadi, hasil mineral yang dibawa lari. Dan hari ini kebelakangan ini digempakan bahawa di Semenanjung ni adalah satu laluan emas di mana kegiatan melombong emas secara haram juga berlaku di tanah-tanah yang telah diceroboh. Serius tak serius, itulah antara fakta yang saya berikan yang kita perlu fikirkan bersama. Tapi Tuan, saya rasa kita pun setujulah isu pencerobohan tanah ni dia bukan isu yang baru jadi dalam seminggu, 2 minggu, dia telah jadi dalam tempoh berabad. Dan kalau kita tengok baru-baru ini Sultan Pahang sendiri pada istiadat pembukaan penggal keempat Dun Pahang, baginda telah menzahirkan rasa duka cita ekoran isu pencerobohan tanah ni lah. Apabila seorang sultan sudah mensuarakan perkara ini, bukankah ini satu orang kata wake up call untuk pihak berkuasa supaya bertindak dengan lebih efisien lagi? Teguran baginda tuanku itu bagi saya amat mengejutkan, kerana selama ini orang sering berkata bahawa penceroboh-penceroboh ini telah mendapat restu daripada pihak istana ataupun pihak-pihak yang tertentu. Tetapi apabila tuanku sendiri bercakap secara serius, bercakap secara tegas di perasmian Dewan Undangan Negeri baru-baru ini menunjukkan keprihatinan tuanku dan kemarahan tuanku terhadap penjawat kerajaan, terutamanya pegawai-pegawai tanah, pegawai-pegawai penguatkuasa yang tidur lena, tidak menjalankan tanggungjawab mereka hingga menyebabkan tanah-tanah di negeri Pahang secara spesifiknya berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. MCW menggesa 2 perkara. Yang pertama, kerajaan negeri mestilah membuat audit forensik dalam mengenal pasti masalah tanah di negeri masing-masing, apa punca masalah, bagaimana ianya berlaku dan bagaimana untuk mengatasi masalah itu tidak akan berulang kembali di masa hadapan, mesti dibuat. Manakala kerajaan persekutuan MCW mencadangkan supaya membuat plan pemutihan tanah milik kerajaan ini untuk mengembalikan tanah-tanah tersebut, untuk membetulkan pemilikan tanah tersebut, kerana pelbagai ketirisan telah menyebabkan masalah ini menjadi sangat kritikal. Kita tak boleh biarkanlah sampai tahap baginda tuanku sendiri, sultan sendiri menyuarakan kemarahan beliau di dalam Dewan Undangan Negeri. Ini satu perkara yang sangat serius. So, saya ada nampak ketika isu ini tengah jadi hangat, pihak MCW, Tuan sendirilah keluarkan statement menggesa SPRM untuk menjalankan siasatan. Jadi saya harap, sebab kita tahu apabila berkaitan tanah, sudah tentu dia akan melibatkan pejabat tanah atau mungkin pihak berkuasa tempatan. Mungkin Tuan boleh educate sikit penonton dan juga saya lah, bagaimana dia ada kaitan sama ada pencerobohan tanah ni dengan rasuah? Sekiranya ada satu pihak saja yang penceroboh lah contohnya, ingin menceroboh, mengambil alih tanah tersebut, ianya tidak akan berlaku. Kerana kita ada sistem pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang yang mencukupi. Tetapi apabila berlaku persekongkolan, persekongkolan ini maksudnya mereka ini bekerjasama satu sama lain, masing-masing mendapat keuntungan, maka pegawai-pegawai penguatkuasa PTD, pegawai-pegawai di PBT, pegawai-pegawai kerajaan di agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, pegawai-pegawai Jabatan Perhutanan perlu dipersoalkan, kerana persekongkolan inilah yang menyebabkan masalah ini berlaku. Bagaimana dokumen tanah itu? Bagaimana kelulusan yang diragui itu dikeluarkan? Dan kes Raup adalah satu contoh yang sangat
signifikan kerana ianya berlaku selama hampir lebih daripada 40 tahun. Bagaimana sesuatu pencerobohan boleh dibiarkan berlaku selama 40 tahun. Jadi MCW sentiasa mencadangkan kepada pihak SPRM. Kita tahu pihak SPRM dah buka kertas-kertas siasatan, tetapi rakyat juga ingin tahu siapakah dalang di sebalik kartel ini. Apakah keuntungan yang mereka perolehi dan kenapakah masalah ini tidak boleh dikekang dengan segera. 40 tahun, satu tempoh yang cukup lama dan di luar batas pemikiran kita. Mereka boleh bermaharaja lela di tanah milik kerajaan dengan begitu mudah. Padahal tidak kurang pegawai kerajaan yang bertugas untuk memastikan tanah-tanah ini terjaga dan ianya akan memberi hasil kepada kerajaan. Tetapi yang sebaliknya berlaku. Pasti bangkai gajah tak dapat ditutup selama-lamanya. Betul. Tapi tuan, itulah apa yang tuan cakap ni. Saya pun macam orang kata tercetus persoalan jugalah. Bukankah kita ada undang-undang spesifik untuk orang kata tangani isu pencerobohan tanah? Dan mungkin sama ada tuan berpandangan kita perlu orang kata pindah atau tambah baik, atau memang undang-undang tu kita dah ada, cuma pihak berkuasa tidak orang kata memanfaatkan, tidak menguatkuasakan. Apa pandangan tuan on pada aspek undang-undang ni? Di Malaysia dalam pelbagai sektor mempunyai undang-undang yang mencukupi, terutamanya dalam sektor yang berkaitan dengan tanah dan berkaitan dengan pencerobohan ini. Baru-baru ini kami membuat ahli-ahli panel pemikir penasihat MCW membuat sedikit penyelidikan. Penceroboh ini telah melanggar 12 undang-undang, merangkumi 4 akta utama: kanun jenayah, kanun tanah negara, enactment tanah negeri dan juga akta perhutanan negara. Jadi undang-undang dah mencukupi. Apa masalahnya sehingga mereka dengan mudah dapat menceroboh tanah milik kerajaan, menjejaskan keselamatan ekonomi rakyat dan kedaulatan negara? Apa faktornya ianya berlaku? Jadi undang-undang ini perlulah melihat balik dari segi penguatkuasaannya. Itu masalahnya. Undang-undang ada tetapi penguatkuasaannya lemah. Dan bagaimana sikap anggota penguatkuasa? Adakah mereka terbabit sama? Adakah mereka, itu perlukan satu kajian, dan bagi saya SPRM perlu untuk membuat siasatan yang lebih teliti bagi memastikan perkara ini, terutamanya berkaitan dengan penlibatan orang-orang politik dalam pengambilan tanah ini. Kerana ianya di Malaysia ini semuanya boleh. Jadi penlibatan orang politik ini adalah satu perkara yang perlu disiasat dan tindakan yang segera serta keras perlu diambil. Hari itu masa rasanya bulan April, yang mana masa isu kes kebun durian Raub ni jadi kecoh ialah apabila seorang ahli parlimen yang berkata pihak berkuasa atau kerajaan negeri telah melanggar perintah mahkamah yang mana mereka telah melakukan operasi penebangan pokok durian itulah. Dan saya rasa itulah pencetus dia yang menyebabkan kita berbincang untuk topik hari ini. Tapi dalam konteks tindakan kerajaan negeri, adakah tuan rasa itu tindakan yang sewajarnya, memandangkan sebab ahli parlimen Raub kata saya, dia claim bahawa sudah ada perintah mahkamah, tidak boleh ada penebangan sehingga kes ini dibincang secara lebih terperinci semua. Tapi adakah tindakan kerajaan negeri itu adalah tindakan yang sewajarnya pada pandangan tuan lah? Keadaan di Raub itu umpama sudah terang lagi bambu bersuluh. Bagaimana mungkin satu tanah yang jelas milik kerajaan yang dicerobohi, memang mereka ada membuat tuntutan di mahkamah, dan bagaimana kerajaan negeri bertindak dengan memotong pokok itu, bagi saya dari segi alam sekitar tak sesuai lah bila dipotong pokok. Tetapi melihat kedegilan para penceroboh ini, sudah semestinya satu tindakan yang tegas perlu diambil. Dan secara keseluruhan MCW mencadangkan supaya satu suruhanjaya siasatan diraja dibuat. Kalau suruhanjaya siasatan diraja ni, dia boleh memanggil saksi-saksi, pegawai-pegawai kerajaan perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan. Dan akhirnya kita akan dapat tahu dengan jelas siapakah yang bertanggungjawab menimbulkan masalah ini.
Dan pihak tersebut boleh didakwa di mahkamah. Jadi bagi menyelesaikan masalah ini dengan secara tuntas, MCW mencadangkan supaya Suruhanjaya Siasatan Diraja ini ataupun RCI ini diadakan. Ianya sangat penting. Kerana siasatan, kerana tindakan memotong pokok ataupun membawa senjata api ke lokasi itu mungkin agak keras dan keterlaluan. Perlu ada tindakan yang rasional mengikut undang-undang. Dan mengikut undang-undang, ya akan memakan masa, tetapi akhirnya hasilnya boleh digunakan di seluruh negara. Bukan di setakat situ saja, tapi di seluruh negara. Itu yang bagi saya sangat penting. Okay, Tuan, bila kita cakap pasal isu pencerobohan tanah ni, sebab sekarang ni kita tengah bincang mengenai pengusahaan kebun durian Musang King di Raub tu lah. Dan pada masa sama, isu yang kecoh juga yang macam saya cakap tadi pada intro tadi, yang mana di Jalan Masjid India tu wujudnya satu kuil yang dikatakan dibina atas tanah bukan tanah milik itulah. Jadi pada pandangan Tuan lah, adakah isu pembinaan bangunan sama ada rumah ibadat atau rumah di tanah yang bukan di tanah orang lain, dia kesalahan dia sama berat dengan isu pencerobohan tanah, atau orang kata lain inilah mengusahakan tanaman di tanah milik kerajaan ini? Kalau kita bandingkan kedua-dua masalah tanah ini, ianya sama kompleksnya. Kita tidak boleh menghalalkan pengambilan tanah kerajaan di atas nama apa sekalipun. Wa ima atas nama agama sekalipun, kita tidak boleh menghalalkannya. Yang jelas, sekiranya sesuatu tindakan menceroboh tanah kerajaan untuk membina apa sekalipun, maka tindakan tegas perlu diambil. Janganlah berselindung di sebalik nama agama, di sebalik nama kaum untuk mengambil kesempatan ke atas tanah-tanah tersebut. Itu satu perkara yang sangat serius. Dalam keadaan negara kita sekarang hari ini, bagi saya agak goyang kerana masalah agama, kaum akan digempur-gempurkan sehingga menimbulkan ketidakharmonian di antara setiap kaum yang ada di negara Malaysia, di negara kita ini. Ianya perlulah kita tangani dengan lebih berkesan. Bagi saya, pihak polis, pihak SKMM perlu memainkan peranan dengan tegas dalam memastikan perkara ini tidak merebak dan ditangani segera. So Tuan, kita boleh setujulah isu pencerobohan tanah ni, baik pembinaan bangunan di atas tanah milik orang lain ataupun pengusahaan kebun haram ni, dia tidak ada kaitan langsung dengan agama atau kaum, betul? Kita tak boleh menghalalkan sesuatu yang haram. Yang jelas haram, pengambilan tanah kerajaan secara haram, tak boleh dihalalkan atas sebarang faktor sekalipun. Wa ima sekiranya anggota tentera sekalipun, dia mengatakan bahawa dia telah berjuang untuk negara selama ni, dan dia boleh mengambil sebidang tanah untuk dia mengusahakan, itu tetap salah. Dia perlu mengikut semua prosedur yang sedia ada, dan kerajaan harus memberi pertimbangan yang teliti sebelum meluluskan kegunaan tanah untuk anggota tentera tersebut. Itu yang jadi isu kat luar sekarang ni. Ramai anggota tentera yang rasa kami lebih layak. Kalau layak sekalipun, mohon dengan cara yang betul, dan kalau dapat, laksanakanlah tugas dan bukan jangan Alibaba. Saya cukup risau isu Alibaba ini. Tapi saya memang nak tanya juga pasal tu. Isu Alibaba ni satu isu yang boleh dikatakan serius juga ke di negara ini? Bukan serius juga. Ianya serius sangat. Ianya memang serius sangat. Di kalangan masyarakat peribumi, masyarakat peribumi, terutamanya orang Melayu, mempunyai pelbagai kemudahan, keistimewaan untuk mendapat projek, mendapat ihsan daripada pemerintah. Tetapi apabila tiba untuk melaksanakan projek tersebut atau membuat kerja-kerja yang agak berat, maka mulalah ada orang yang menawarkan sejumlah wang, anda tak perlu buat kerja. Biar kami yang buat kerja, anda guna saja wang ini untuk kehidupan anda. Keuntungan sepatutnya mungkin 100, tetapi disebabkan tindakan begitu, mereka hanya dapat 5%. Dan mereka berpuas hati dengan 5%. Itu yang dinamakan konsep Alibaba tadi itu. Dan hari ini mungkin 10% saja. Tanpa mereka sedari sebenarnya keuntungannya sangat besar. Tetapi mereka rela untuk melepaskan keuntungan kerana kemalasan, kerana juga ditipu juga
Kadang-kadang ini aspek-aspek yang perlu kita educate. Kita perlu peringatan kepada setiap individu, bukan kira satu bangsa saja, setiap individu yang berada di Malaysia, apabila kita berjaya mendapat satu-satu projek ataupun satu-satu tanah, laksanakanlah dengan kudrat sendiri. Bukanlah sekadar menjual projek itu di atas angin. Tuan, saya teringin nak tanya satu soalan jugalah, sebab especially lepas kes yang terjadi di Jalan Masjid India itu, telah orang kata netizen telah mengambil tindakan sendiri yang mana mereka mewujudkan grup-grup di Facebook untuk orang kata nak collect, orang kata ni, aduan-aduan daripada seluruh pengguna media sosial lah di seluruh negara, yang mana mereka jadi tukang pelapor. Oh, di sini wujud bangunan haram, di sini wujud rumah ibadat ini, itu ini. Adakah tindakan seperti itu adalah satu langkah yang bagus daripada kalangan rakyat sendiri? Saya fikir ini satu proses kesedaran. Kita nak menyedarkan setiap rakyat bahawa mana-mana rumah ibadat sekalipun jika dibina secara haram perlu ada tindakan. Dan ianya tidak terhad kepada kuil Hindu sahaja. Mungkin juga surau-surau yang tidak diiktiraf, mungkin juga kepada gereja-gereja ataupun tokoh-tokoh yang lain. Namun akhirnya apa tujuan kita buat benda ni? Tujuan kita ialah untuk menjaga keselamatan negara. Dalam menjaga keselamatan negara, keharmonian antara kaum perlu dipelihara. Do it with care. Berhati-hati dalam melaksanakan apa-apa hal sekalipun. Bagus, netizen buat tindakan begitu, sangat bagus. Namun, ada apa tujuan kita buat? Adakah kita nak bergaduh dengan bangsa lain? Adakah kita nak mencari kesalahan orang lain? Dalam masa yang sama, orang lain juga akan mencari kesalahan dan kelemahan kita. Seperti isu Alibaba tadi itu, akan dikorek sedalam-dalamnya. Adakah kita mahu itu berlaku? Sudah semestinya tidak. Apa yang kita nak ialah keadilan untuk semua dan Malaysia yang harmoni. Di dalam Malaysia yang harmoni, kita perlu ada sifat tolak ansur. Namun, undang-undang tidak boleh diketepikan. Keselamatan, kedaulatan negara menjadi keutamaan kita. Satu lagi yang saya perasan sekarang ni, apabila kita cerita pasal pencerobohan tanah kan, baik isu kebun durian, baik isu pembinaan rumah ibadat, antara yang saya nampak lah dah jadi macam trend, yang mana mereka buat dulu, kemudian apabila diarahkan kosongkan tanah itu, tapak itu, mereka meminta pampasan. Ini saya nak tanya pandangan tuan, macam mana pihak kerajaan nak approach situasi ini? Sebab saya rasa orang kata kesimpulan isu di Jalan Masjid India tu, sebenarnya terus teranglah saya cakap, saya rasa ramai tak puas hati. Sebab kenapa kerajaan memberi tanah kepada mereka yang didakwa membina kuil itu di atas tanah yang milik orang lain lah. Dalam konteks ni milik Jekyll lah. Tapi kerajaan nak orang kata nak pastikan benda ni selesai secara harmoni. Mereka telah memberi tapak lebih kurang saya rasa 50 meter kot. Dan kita tengok tak lama kemudian, yang mana saya sendiri pergi di Kampung Dengkil, yang mana terdapat satu keluarga duduk di atas tanah masjid yang sepatut dibina lah. Dan mereka pula cakap, kalau nak pindah boleh dengan syarat bagilah kami tanah ke, bagi kami pampasan ke. So saya dah nampak benda ni jadi macam trend tau, yang mana mereka telah berada di atas tanah itu tanpa kebenaran tuan tanah. Apabila diarahkan pindah, mereka mahu pampasan. So macam mana tuan rasa kerajaan boleh deal dengan situasi ini? Setiap pihak pasti mempunyai strategi yang tersendiri. Penceroboh, apabila mereka nak memulakan pencerobohan itu, mereka dah begin with end in mind. Akhirnya apa yang kami akan dapat? Oh, mesti kena ada ganti rugi untuk kita berpindah nanti. Dan semestinya peranan PBT dalam kes di Jekyll itu, DBKL lah maksud saya. DBKL mestilah bertindak dengan tegas dari awal, dan bukanlah sehingga kes ini digempur-gempurkan menjadi satu isu besar negara, baru DBKL nak mengambil tindakan tegas. Agak terlewatlah. Kita kena menangani isu ni, tak boleh secara semua kes penyelesaian yang sama. Setiap kes perlu ada penyelesaian yang berbeza. Isu di Jekyll, mungkin kuil itu sudah agak lama, tapi saya tak yakinlah sampai 130 tahun saya tak yakinlah itu.
Mungkin 2-30 tahun, tetapi ianya satu perkara yang kenapa dibiarkan 20-30 tahun berlaku? Kenapa hari ini baru kita nak mengambil tindakan? Itu persoalan-persoalan yang perlu ditanya kepada pihak berkuasa tempatan. Adakah pegawai-pegawai yang dipertanggungjawab itu menutup sebelah mata kerana mereka menerima apa-apa habuan? Ataupun pihak yang ada pihak yang memujuk DBKL, janganlah ambil tindakan. Ini untuk keharmonian kaum. Maksudnya DBKL sendiri diperdaya di peringkat awal. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kita boleh buat tanggapan, kita boleh buat anggapan, dan akhirnya anggapan-anggapan ini agak berbahaya. Untuk kita ulas secara menyeluruh. Namun bagi saya, setiap isu perlu ditangani dengan teliti, dengan penuh kebijaksanaan dalam memastikan semua pihak terjaga. Tetapi jika terbukti bahawa sengaja duduk di tanah milik mana-mana pihak dengan harapan untuk mendapat ganti rugi, mungkin dalam tempoh setahun, 2 tahun, itu tidak ada maaf lah. Tapi kalau 2-30 tahun, itu kita perlu fikirkan dengan teliti lah. Maksudnya something is going wrong somewhere. Baiklah Tuan, untuk soalan terakhir saya lah Tuan. Saya bukanlah nak beli mana-mana pihak, especially macam kes di Jalan Masjid India itu, yang mana Perdana Menteri sendiri cakap walaupun kes itu sudah diselesaikan dan telah diberi tapak semua, tapi apa yang ditegaskan oleh Perdana Menteri ialah perkara ini tidak boleh dijadikan sebagai presiden. Maksudnya kes itu tidak boleh digunakan untuk kes pada masa hadapan lah jika ia berulang di tempat lain. Tetapi apa yang bagi saya yang mencetuskan persoalan ialah ia telah menjadi satu penyelesaian yang mana satu tindakan telah diambil, tindakan yang mana diberi tapaklah 50 meter. Tetapi dikatakan tidak boleh jadikan sebagai contoh. Daripada aspek undang-undang, bukankah itu sebenarnya tindakan itu sendiri telah menjadi satu contoh? Mungkin Tuan boleh huraikan perkara ini. Saya berasal dari Pulau Pinang. Okey. Apabila terjadinya kes tanah ladang lembu di dalam pulau, di mana penduduk-penduduk yang menceroboh tanah kerajaan itu untuk membela lembu, kemudiannya diberi pampasan rumah teres, diberi pampasan wang ringgit yang agak besar. Maka kami yang tinggal di Tanjung Tok Kong, nama kampung saya Tanjung Tok Kong, perumahan tradisional Melayu sejak tahun awal 1900, dan kemudiannya keluarga saya tinggal di situ, tok nenek saya tinggal sejak tahun 1950-an. Perumahan tradisional tu nak dirobohkan, dan penduduk itu hanya diberi balasan rumah pangsa. Jadi penduduk kampung itu menuntut presiden ladang lembu tadi, tetapi tidak dipedulikan oleh sesiapa kerana presiden itu tidak terpakai di setiap tempat. Okey. Jika kes di Pulau Pinang di kampung saya sendiri itu dijadikan satu presiden yang tidak boleh digunakan, sudah semestinya apa yang PM cakap itu tepat. Okey. Bahawa apa yang berlaku di Jekyll, kes di Jekyll dengan DBKL ialah satu presiden yang tidak akan diikuti di tempat-tempat lain. Dan jika ada pihak yang menggunakannya, maka mereka perlu merujuk balik kepada peruntukan undang-undang yang menyatakan dengan jelas bahawa presiden hanya berlaku sekiranya ianya diiktirafkan oleh pihak-pihak berkuasa yang berkenaan. Tetapi macam contoh geran kepada kerajaan. Apabila kerajaan bagi geran kepada sesuatu pertubuhan, ianya bukanlah satu pemberian yang mesti diberi setiap tahun oleh kerajaan kepada pertubuhan tersebut. Ianya adalah one off grant. Sekali bagi untuk tahun ini, entah bila lagi 10 tahun dia nak bagi lagi tak tahulah. Kita tidak boleh mengatakan, oh tahun lepas kita dah dapat 100,000, jadi tahun akan datang mungkin dah dapat 100,000 lagi ya. Jadi ini adalah satu analogi yang bagi saya sangat penting dalam memastikan bahawa pencerobohan tanah tidak diberi muka untuk menyelesaikan masalah. Kita perlu tegas, kita perlu mengikut undang-undang yang termaktub bagi memastikan orang lain yang mempunyai mungkin ada hasrat nak menceroboh tidak akan melakukannya kerana tahu bahawa ketegasan kerajaan dalam menangani isu ini adalah sangat kritikal. Baik Tuan, sorry, saya actually saya terfikir soalan lagi. Ya.
Sebab saya rasa sekarang ni dah jadi macam satu pertelingkahan lah di media sosial. Apabila kita menggelar, macam contoh kebun durian ni sebagai kebun durian haram, kita sebut rumah ibadat ni rumah ibadat haram, sebab kita merujuk kepada pembinaan atau pengusahaan tanaman di tanah milik individu lain atau pihak lain. So, adakah orang luar seperti macam kita lah, itu bukan tanah kita, itu bukan kita usahakan, tapi kita menggelar ini adalah kebun haram. Adakah kita mempunyai hak untuk memberi gelaran itu? Sebab pihak-pihak yang saya cakapkan tadi tu, mereka macam marah. Kenapa panggil ini haram? Ini macam ni, dia dah mula ditumpukan kepada isu kaum pula, isu sensitif. So nak tanya juga pandangan tuan, adakah kita boleh menggelarkan kebun itu atau rumah ibadat itu sebagai haram kerana dibina atas tanah orang lain? Bagi melihat kepada spesifik topik situasi kawasan itu, jika haram, haramlah. Betul. Mana boleh kita menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau surau itu dibina di tempat yang tidak sewajarnya, tidak digazetkan, dan tiba-tiba saya buat surau, itu surau haram lah. Kita bukan soal agama, bukan soal kaum. Soalnya kedaulatan tanah negara. Tanggungjawab siapa? Di manakah kedudukannya dan bagaimanakah kita nak mempertahankan kedaulatan ini? Bukan mudah, kerana ia melibatkan isu keselamatan sosial masyarakat, rakyat. Masing-masing kita sebagai rakyat ada hak untuk bersuara. Jadi bila rakyat bersuara, janganlah dikatakan ataupun dibash, mengatakan bahawa ini you bercakap isu kaum, you bercakap isu agama. Tetapi hakikatnya kita bercakap dalam konteks mempertahankan negara. Itu sangat pentinglah untuk kita tekankan dalam setiap perbincangan yang membabitkan isu-isu yang sensitif seperti ini. Baiklah tuan, sebagai pengakhiran mungkin tuan dapat mewakili pihak MCW, ada orang kata kata-kata akhirlah sama ada kepada rakyat ke kepada pihak berkuasa ke yang tuan ingin kongsikan? Kepada seluruh rakyat Malaysia, sedarlah bahawa tanggungjawab kita kena memastikan tanah air ini kita punya tanpa mengira siapa bangsa kita, apa kaum kita, apa agama kita. Yang penting dalam perasaan kita, dalam hati kita sebagai rakyat, kita adalah mata dan telinga yang akan melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya ada apa-apa penyelewengan, pencerobohan yang berlaku. Jangan biarkan dah terlambat baru kita nak mengambil tindakan. Itu dah tak boleh buat apa dah. Dan kepada penjawat awam terutamanya, saya merayulah kepada penjawat awam, kembalilah ke pangkal jalan. Janganlah melihat keuntungan yang sedikit dalam jangka masa yang pendek sehingga anda menggadaikan tanggungjawab anda sebagai penjawat awam dan memberikan segala-galanya kepada penceroboh itu. Anda harapan negara. Anda lah yang kami rakyat harapkan, kami mahu anda melaksanakan tugas yang baik dan mendapat pendapatan yang halal untuk kaum keluarga anda. Janganlah harapan kami sebagai rakyat itu tidak diendahkan. Anda akan jawab di akhirat kelak. Itu sajalah sedikit dua harapan ending saya. Baik tu. So jadi tuan, saya nak kata terima kasih banyaklah sekali lagi sebab sudi hadir ke studio kami dan kongsikan pandangan mengenai isu ini, sebab kita pun tahu ini isu yang besar dan sudah tentu orang akan berbincang lagi mengenai topik ini, cuma mungkin di tempat lain lah, di media sosial ke mana-mana. Jadi sekali lagi terima kasih. Mungkin sama-sama. Kalau ada lagi topik seumpama berkait yang kita boleh jemput MCW pada masa depan, tak ada masalah ya tuan? InsyaAllah kita ada ramai tokoh-tokoh lain juga dalam MCW yang boleh bercakap dari pelbagai aspek. Saya adalah sedikit kemahuan semangat untuk bercakap. Setiap hari kita bercakap. Kita NGO hanya mampu untuk memberi kesedaran, pendidikan dan kita melaporkan kes-kes rasuah. Setakat ini alhamdulillah hampir 300 kes rasuah MCW telah laporkan dan banyak yang tindakan sedang berjalan. Saya harap rakyat Malaysia terus menyokong NGO seperti kami dan jadilah ahli MCW. Kita ada hotline kita, tuan-tuan boleh hubungi. Bolehkah saya promote? Boleh, silakan. Mungkin boleh hubungi hotline MCW 017-811-1472. Anda boleh tulis minat MCW, maka kami akan berilah segala informasi tentang MCW. Kalau nak tahu MCW lebih lanjut,
Di dalam Facebook kami yang paling aktif dalam Malaysia, Malaysia Corruption Watch -MCW, ataupun laman sesawang kami www.corruptionwatch.my. Terima kasih kepada TV atas ruang dan peluang yang diberikan ini. Saya mungkin nak akhiri sikit dengan laungan semangat kami. Silakan. Kami anti rasuah, kami benci rasuah, rasuah musuh negara. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah dia Presiden dan Pengasas Malaysia Corruption Watch, Encik Jais Abdul Karim, berkenaan topik isu pencerobohan tanah. Jadi kalau anda ada apa-apa sebarang soalan atau mungkin ada komen-komen yang ingin dikongsikan, boleh saja kongsi di ruangan komen TV per TV. Dan yang paling penting, jangan lupa like, share dan subscribe per TV Podcast. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.